Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah habis bab, kita dah sebut sebelum ni bab, babul miyah ataupun bab air lah. Jadi kita masuk pula bab yang seterusnya iaitu babul aniyah. Itu bab bejana ataupun bekas lah, yang menceritakan tentang hukum-hukum sesuatu bekas tu. Apa hukum kita menggunakan bekas sekian-sekian, apa hukum menggunakan bekas kaca, menggunakan bekas emas ataupun perak lah. Jadi hadis yang pertama, an Huzaifah ابن يمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. Jadi mafhum daripada hadis ni, daripada Huzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu meminum dengan bejana yang terbuat daripada emas dan perak, dan jangan pula kamu makan dengan cawan yang terbuat daripada keduanya, iaitu emas dan perak lah. Kan? Kerana sesungguhnya, kenapa? Bejana yang terbuat daripada emas dan perak itu untuk mereka di dunia, dan untuk kamu digunakan iaitu kelak di akhirat. Jadi, hadis menerangkan berkenaan melarang kita untuk menggunakan bekas ataupun bejana yang terbuat daripada emas ataupun perak. Dan haramlah untuk kita sebagai orang Islam untuk menggunakan bekas yang terbuat daripada emas ataupun perak. Okay, jadi bejana yang terbuat daripada emas perak ni biasa pakai oleh orang yang sombong dan hidup mewah. Kan? Rasulullah SAW melarang. Sebab Rasulullah melarang? Sebab kita kata baik lelaki ataupun perempuan, kan, makan dan minum memakai bejana yang terbuat daripada emas dan perak itu adalah perkara yang kita kata hanya orang yang sombong dan kaya saja yang pakai. Yang memakai perkara tersebut lah. Pada zaman Nabi SAW, orang yang kaya dan nak menunjukkan di bawah dia kaya, dia pakai apa? Cawan ataupun pinggan atau bekas dia semua terbuat daripada emas dan perak. Kan? Jadi itu menunjukkan bahawa dia ada sifat sombong kat situ. Sebab itulah Nabi SAW melarang perkara tersebut lah. Dan Nabi sebut apa? Bejana yang terbuat daripada emas dan perak itu hanya untuk mereka di dunia. Mereka yang sombong lah. Mereka yang kat dunia. Untuk mereka boleh pakai kat dunia. Tapi untuk orang Islam, orang Muslim sendiri, kelak di akhirat. Jadi kita akan gunakan akan dapat untuk menggunakan bejana atau bekas daripada emas dan perak pada akhirat syurga lah kelak, insya-Allah. Jadi Nabi SAW menjanjikan kebaikan lah untuk orang Muslim kan. Mereka yang meninggalkan menggunakan bejana daripada emas dan perak, kan, dengan kebaikan yang baiklah. Apabila mereka meninggalkan perbuatan tersebut, kan, dan Nabi sebut apa? Barang siapa yang meninggal perbuatan itu di dunia kerana memenuhi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia akan memperolehi di akhirat sebagai balasan ke atas amal itulah. Jadi Nabi menjanjikan mereka-mereka yang mengikuti perintah dan larangan yang daripada larangan Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjanjikan kebaikan dan ganjaran yang besar di syurga kelak. Jadi hukum yang dapat kita ambil daripada hadis di atas beberapa perkara lah. Kan? Yang pertama adalah haram makan dan minum dengan menggunakan bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Kan? Yang pertama adalah hukum menggunakan bekas ataupun cawan ataupun pinggan, apa-apa kelengkapan menggunakan emas perak, haram untuk kita menggunakan. Maksudnya kita nak makan atau kita nak minum menggunakan bekas daripada emas dan perak, hukum ni haram, kan? Dan yang kedua adalah hukum ni dia termasuk ataupun dia meliputi sama ada kaum wanita ataupun perempuan lah. Kan? Maksudnya kita maklum emas ni haram bagi lelaki untuk pakai lah, emas, kan? Adapun kaum wanita, untuk ni kita sebut pada hukum untuk memakai emas lah, kan? Emas atau perak. Bagi kaum wanita hukum ni harus, kan, untuk memakai emas, kan, untuk pakailah. Tapi bagi kita kata pada bejana ataupun pada kita kata bekas daripada yang terbuat daripada emas dan perak ni, perempuan ataupun lelaki hukum ni haram untuk mereka menggunakan bekas bejana ni yang terbuat daripada emas dan perak. Hadis yang ke-15, an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru
fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaihi. Kan. Dan mafhum daripada hadis ni daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata apa? Orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat daripada perak, pada hakikatnya dia menuangkan api neraka Jahannam ke dalam perutnya. Muttafaq alaih. Dan hadis ni sahih lah. Apa yang diterangkan dalam hadis ni adalah Nabi memberi ancaman kepada mereka-mereka yang minum daripada bekas yang terbuat daripada perak lah. Kan? Apa? Ibarat mereka ni mereka yang orang yang minum menggunakan bejana daripada emas dan perak, kan? Dia ibarat dia menuangkan api neraka Jahannam ke dalam perut mereka, kan. Ibarat dia tuangkan api neraka dalam perut, kan. Dan siasat ini, siasat yang disebut dalam hadis ni, kan, selari dengan pelanggaran yang telah dilakukan ketika di dunia lah, kan, iaitu minum dengan menggunakan bejana yang telah diharamkan di sisi syarak. Maksudnya ini ataupun kita kata ancaman siasat di neraka ni, dia selari dengan dengan apa, perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya lah. Maknanya Nabi melarang umatnya untuk minum ataupun makan daripada bejana yang terbuat daripada emas dan perak, dan dengan itu diberikan, kita kata, dengan itu diberikan amaran lah, kan, bagi mereka yang melanggar uh, syariat yang telah ditetapkan lah dalam Islam. Perkara yang boleh kita ambil hukum dalam hadis di atas adalah haram minum dengan menggunakan bejana yang terbuat daripada emas dan perak lah, kan, bagi kaum lelaki ataupun perempuan. Dan dijelas pula siksaan kelak yang akan diterima pada hari akhir kiamat bagi mereka yang melanggarnya atau melanggar, kita kata, larangan ni lah, kan. Jadi telah dijelaskan apa siksaan-siksaan yang akan diterima lah bagi mereka yang melanggar syariat. Hadis yang ke-16, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Akhrajahu Muslimun wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Jadi mafhum daripada hadis di atas daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila kulit telah disamak, maka bererti ia telah menjadi suci. Disebut oleh Muslim. Sedangkan menurut lafaz yang dikemukakan oleh Al-Arba'ah, disebutkan mana-mana kulit yang disamak. Apa yang dapat kita faham daripada hadis di atas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menerangkan bahawasanya kulit bangkai itu hukumnya adalah najis lah. Sebab apa? Sebab kerana kita kata pada kulit tu sendiri terdapat lagi saki-baki, darah ataupun saki-baki, kita kata dia punya isi dan masih lekat lagi pada kulit itulah, kan. Ia mengandungi kita kata mikrob-mikrob yang telah dibuktikan oleh ilmu perawatan moden tentang bahayanya kita kata saki-baki daripada inilah darah ataupun dia punya isi tu. Jadi Nabi SAW memberitahu untuk menyucikan kulit tersebut adalah dengan cara menyamaknya. Jadi Nabi sebut apabila kita kata kulit bangkai lah, dan kalau ikutkan bangkai, hukumnya haram untuk kita guna ataupun memanfaatkannya lah. Tapi berbalik kepada kulit yang tadi, kulit ni harus untuk kita guna. Cara dia dengan apa? Dengan cara kita samak lah, kan. Kita samak kulit tu dulu, kita buang dia punya kulit-kulit dia punya isi-isi dia. Jadi selepas tu boleh kita gunakan untuk perkara lain lah, sama ada tadi kan kulit tu digunakan untuk buat sebagainya lah. Tapi kita tengok juga kulit bangkai tu kulit bangkai apa, kan. Adapun kalau kulit kita kata bangkai anjing ataupun khinzir, maka tidak dapat disucikan ataupun tidak dapat disamak. Dan tak kiralah kita samak beberapa kali pun, jadi hukum dia tetap kita kata najis dan haram untuk kita gunakan ataupun manfaatkan. Itu bagi kita kata dua binatang ni lah, anjing ataupun khinzir, kan. Ataupun apa yang terhasil daripada keduanya lah.
Jadi daripada hadis di atas di antara hukum yang dapat kita apa, tengok balik adalah yang pertama, samak adalah merupakan cara yang paling berkesan untuk menghilangkan lendir najis yang ada pada pori-pori kulit. Oleh itu cara ini merupakan kita kata sarana ataupun cara yang paling berkesan untuk membuat kulit tersebut ada suci lah ataupun membersihkan kulit tersebut lah. Maksudnya Nabi mengesyorkan kepada kita Muslim umat Islam di antara kita cara untuk menyucikan kulit ataupun untuk membersihkan kulit lah dengan cara adalah menyamak lah. Samakan kulit tu. Yang mana daripada kita kata kulit tu najis menjadi suci. Itu yang pertama. Kejadian yang kedua, samak dapat menyucikan semua kulit bangkai, bahagian luaran maupun bahagian dalaman, kecuali kulit anjing dan kulit khinzir, serta kulit haiwan yang dilahirkan daripada percampuran salah satu di antara keduanya. Jadi, jelas kat sini sebut bahawasanya kulit ni sama ada kita kata kulit bangkai kan, bangkai binatang, selain daripada anjing dan khinzir, boleh disucikan dengan cara samak. Kan? Maksudnya kalaulah kita kata kulit anjing kan, bangkai anjing lah ataupun kulit khinzir ataupun yang terhasil daripada pencampuran di antara keduanya. Maksud sini adalah kata kalau contoh benda ni mustahil lah, tapi kalaulah terjadi contoh anjing berjimat dengan lembu contoh, terhasil anak tu. Jadi anak tu apa hukum dia? Dan kalau ikut hukum anak kepada hasil daripada dua ni, hukum dia haram lah kan. Ataupun kita kata kulit daripada binatang ni yang terhasil daripada dua binatang ni pun dikirakan sebagai haram dan najis lah. Itu dimaksudkan. Sebab apa? Sebab kita dua binatang ni najis mughallazah atau najis berat lah. Adapun ini kita kata menurut pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'i lah. Mana pandangan yang saya sebut tadi menurut pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adapun sedangkan mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa semua kulit bangkai menjadi suci dengan menyamaknya terlebih dahulu, kecuali kulit khinzir. Kan? Adapun Hanafi mengatakan demikian juga. Kan? Semua kulit bangkai suci dengan cara kita menyamak dia. Itu mengikut Hanafi lah. Adapun menurut mazhab Maliki, yakni menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka lah, atau kita kata pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahawasanya samak dapat menyucikan semua kulit, tetapi hanya bahagian luarannya sahaja, sedangkan bahagian dalamannya tidak dapat disucikan dan hanya boleh digunakan untuk kegunaan barang-barang kering, bukan benda cair kecuali air, sebab air mempunyai kekuatan daya tolak. Kulit yang telah disamak juga digunakan sebagai hamparan untuk solat, tapi tidak boleh dijadikan pakaian untuk solat. Okey, jadi mengikut mazhab Maliki, mereka mengatakan bahawasanya kita kata kulit bangkai yang disucikan tamak boleh, hukum dia suci. Cuma bagi mereka suci adalah suci secara uh, bahagian luarannya sahaja kan bagi mereka. Maksudnya apabila kita kata kita samak kulit ni, bahagian suci adalah bahagian luaran, dalaman dia tak suci. Apa yang dimaksudkan tu? Maksudkan adalah uh, kulit yang disamakkan, kulit bangkai yang disamak ni boleh kita gunakan sebagai hamparan untuk solat. Kan? Benda kita kata dia suci, boleh pakai untuk hamparan solat. Tetapi tak boleh pakai sebagai kita kata pakaian. Dan kulit contoh kita pakai buat baju ke, kita buat tak kira buat sarung tangan ke. Jadi mengikut mazhab Imam Malik mengatakan tak boleh. Hukum dia tak boleh kita pakai kulit bangkai yang telah disamak untuk kita kata untuk bersolat. Tapi untuk sebagai hamparan solat tak ada masalah. Ataupun mazhab Hambali, ini yang terakhirlah menurut pendapat yang masyhur mengatakan mereka bahawanya menyamak kulit bangkai tidak dapat menyucikan sesuatu pun daripadanya. Kan? Mazhab Hambali mengatakan apa? Dia kata kulit bangkai ni kan binatang bangkai, kulit mereka ni tidak dapat disamak. Maksudnya boleh samak, tapi dia tak akan menyucikan kita kata kulit tu. Kan? Tak kira samak banyak kali pun bagi mereka mengatakan kulit tu tetap kita kata najis. Okay, jadi mengikut kalau kita hukumlah, maksudnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh kulit bangkai, hukumnya kalau ikut hukum najis lah. Tetapi dapat disucikan melalui proses penyamakan. Tak ada masalah.